Resep sambal ala Paksu. Gula pasir secukupnya. Penyedap rasa secukupnya. Terasi secuil. Garam secukupnya. Pokok semua secukupnya. Langsung diulek. Lalu digoreng lagi dengan sedikit minyak. Sekarang giliran ibu negara yang masak jamur crispy. Goreng sampai kecoklatan. Tara, menu MBG hari ini. Buah apa yang paling manis? Buah lili. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma barik lana fima rozaktana wa qina adzabannar.